Guys, korang boleh tengok. Aku handle 3 kamera. Biasa aku shooting 5 kamera. Masa tu aku handle cerita mak motor kot. 5 kamera aku handle. Jadi kalau korang malam ni yang nak datang, sila hadir awal lah. Yang dah sembahyang tarawih tu dah settle, boleh datang. Ni 220 ekor, satu sangat besar bang, satu sangat besar. Korang nampak satu sangat besar, korang boleh tengok. 220 ekor. Biasanya kalau ramai pada hari Rabu tu, bos dia akan tangguk belanja. Itu tidak termasuk yang 220 ekor ni, itu tambahan lagi tu. Korang mohon korang faham. Ceritalah Lopet, marilah malam ni datang lah. Tapak 300 ekor, kolam 2 ini kolam 1 untuk hari Rabu. Jangan keliru guys yang baru masuk, tap screen share, follow. Alan bertenaga, tadi dah minum ke? Tadi sahur bang, kerja kena ada tenaga bang. Kalau kerja lembik macam mana bang? Kau nak besar-besar. Aku belanja slipper lah. Kau tahu apa saiz lah tengok. Saiz ikan, saiz slipper aku lagi besar lah. Apa benda lah. Tengok tu. Nampak saiz tu. Kenok kerapu tu. Ya ke? Malam ni pukul berapa? Pukul 10 bang. Kolam 2 pukul 10. Start pukul 10 Jangan datang tepat pukul 10. Start pukul 10. Dijangka malam ni udang kopek makan dijangka. Udang kopek, lampam, dijangka makan. Alif jangan gelak, tap screen share. Apa benda? Nampak tu saiz slipper aku. Kau boleh tengok saiz slipper aku tu. Ikannya tu, saiz 11 slipper aku tu. Color pink tu Kalau korang tak boleh bezakan mana satu slipper pink dengan kasut. Alamak, dah jalan dah. Alamak. Nampak? Okey, ikan dah lepas. Tolong angkat sampai slipper. Kaki saya berlubang. Nampak? Jadi nampak? Bos Heri, kita interview Bos Heri direct lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nampak tu? Alamak. Okey. Sesi interview Minum air kolam. Jangan minum air kolam. Jadi Wassalamualaikum. Apa cerita? Jadi malam ini bos, apa ada aktiviti apa di kolam 2 bos? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alamak, susut. Dah macam wajas pula. Tak panas ke? Alamak. Kita apa karakter wajas tak mau pakai Tak mau pakai, jangan pakai. Ini karakter siapa? Karakter Bos Heri. Okey. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Alamak. Salam Ramadan al-Mubarak. Semoga ibadah kalian diberkati Allah Taala. Amin. Salam nuzul Quran. Amin. Malam nuzul Quran malam ni. Ya. Dan tibanya wahyu dari Allah. Amin. Kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan kesayangan kita. Alright. Sempena malam nuzul Quran Hari ni Isnin Ya. So kita dibiarkan santai-santai. Pukul 10 malam buka sampai 5 pagi. Ya. Kita ada 10 cabutan bertuah lucky draw. Baik. 10 lucky draw. Okey, happy hour bermula pukul 1 pagi hingga 2 pagi. Seekor RM20. Seekor RM20 RM20. Okey, jackpot Rabu bintik. Hari tu tak naik, sebelum tu naik. Malam kemarin Malam kemarin. Kemarin aja dia tak naik. Sebelum tu tiap malam naik. Okey. 300 buka kolam hingga tutup kolam. Ya, betul. Okey, kerapu tiger 10 kilo up 300 10 kilo up 300. Ya, betul. 300. And then tiger 3 kilo up 150. Kaci jenak siakap dengan Taiwan tu 100. Semua saiz kerap jackpot 3 kilo up. 3 kilo up bos Kalau kau dah buka kat dalam mata kail dari tak boleh claim. Betul. Makan dalam keadaan bull baru ke depan. Betul. Okay. Ikan tapak kemarin dah lepas betul. Dah lepas kemarin 300 ekor. Semalam. Okey. Ikan tapak kita dah lepas 300 ekor semalam. Ya. Jenak kaci siakap dengan tawan kerapu. Ya. Nanti petang korang masuklah live jam ke dengan wajas ke. Review kolam untuk malam ni buka 10 malam. Berjadual saya tulis kat sini 200. Kalau orang lebih saya tangguh. Tangguhlah. Bos Heri akan lebih belanja lagi Orang ramai lagi tangguh. Baik. Orang ramai tangguh. Orang ramai tangguh. Betul. Lagi tangguh lagi bos Okey bos, pertanyaan Amir tanya bos. Dia kata malam ni dia nak datang Amir. Lopek Dia kata dalam kolam ada berapa ekor tiger bintik? Kerapu bintik, sorry. Kerapu bintik. Ada berapa ekor? Berapa 3 total kan? 3 ekor, betul. 3. Dalam ni ada 3 ekor.
Amir Seko. Amir Amir 2 lah. Amir 2, bagi Amir 2 Amir 2. Roberto. Saya satu. Wajah jangan bagi, jangan bagi. Okay. Tak boleh. Tu Lemana 2 lepaskan balance 1 2 yang betul 3. Bos, ada orang tanya juga, cabutan bertuah tu berupa apa wajah? Bos. Cabutan bertuah berupa nanti adalah barang. Ada barang. Ada barang untuk tu. Wajah masuk lagi. Mancing, lopek. Dia tu siapa? Berani masuk. Wajah. Berani komen sekarang. Komen. Wajah baru masuk tu. Komen. Berani komen. Apa di komen? Sahur ada bang. Sahur ada disediakan. Dalam bilik ada 3 lagi. Ada 3 lagi. Jadi Sahur. Sahur bos. Sahur 3.30 kita start sahur 3.30 start sahur 3.30 kita start sahur. 3.30 pukul 3 kita dah start sahur. Chef Nan masak malam ni. Malam ni macam mana? Bos, ada satu pesanan daripada Wak Jas. Bos, jangan marah-marah bulan puasa. Eleh. Tak payah datang hari ni. Potong 50%. Wak Jas kata ada Sabtu Ahad punya potong 50%. Alamak. Komen lagi terus potong. Komen lagi. Dia tulis kat situ dia tak berani komen bos. Jangan potong 50% dia. Okey. Wak Jas cakap macam tu. Okey. Jadi kepada yang baru masuk bos tadi ni kurang-kurang aja. Korang jangan ambil hati sangat. Wak Jas dengan kita orang puasa perut lapar, hati kurang. Kau nak serius sangat kenapa? Nak serius sangat kenapa? Chill aja. Usia kita